Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tugasan individu yang kedua, saya akan membentangkan kepada hadirin mengenai refleksi pembelajaran. Refleksi ini melibatkan projek komuniti tentang bagaimanakah yang paling sukar dan sejauh manakah saya mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan projek yang akan dijalankan. Ketika saya melaksanakan latihan industri di Institut Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, saya didedahkan dengan kepelbagaian untuk merancang sesuatu program dengan memperlihatkan kepada objektif utama Institut Peradaban Melayu, IPM, iaitu komited mengangkat peradaban Melayu dan pemuziuman sebagai asas peradaban negara yang menyumbang kepada kemakmuran global. Program komuniti yang dijalankan ialah Bual Bicara Warisan. Bual Bicara Warisan dilaksanakan secara atas talian mengikut hari yang telah dijadualkan. Saya bersama pasukan akan merancang topik dan isu berkaitan dengan warisan negara dan seterusnya menjemput panel yang sesuai bagi berkongsi ilmu kepada khalayak. Bahagian yang paling sukar untuk saya bersama pasukan untuk melaksanakan Bual Bicara Warisan ini ialah berkaitan dengan cara penyampaian bual bicara menerusi atas talian. Saya bersama pasukan begitu sukar untuk mengawal sekiranya menggunakan Google Meet ataupun Zoom kerana kami perlu mengawal dan mengedit paparan slide ketika panel memulakan penyampaiannya. Maka, media penyiaran yang akan digunakan oleh kami ialah aplikasi OBS, iaitu Open Broadcaster Software, yang mampu menyiarkan komunikasi program yang baik secara langsung dan juga tidak langsung. Perkara ini akan memudahkan kami dan panel dalam berkongsi ilmu secara online dengan adanya internet yang pantas.